Sikit-sikit semua orang salah. Mana ada kita pernah salah? Hari ni kita tak solat sebab apa? Mak kita tak ajar. Bila dah balik, mak engkau tak bertanggungjawab dengan dosa engkau. Faham tak? Hari ni saya nak jadi jahat lah Ustaz. Hari ni malas lah. Saya dah rasa fed up dengan hidup ni. Sebab saya diceraikan, suami saya jahat, saya didera. Tuan-tuan, setiap kesalahan yang dilakukan tidak akan dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Jangan kita jadi jahat disebabkan orang lain jahat dengan kita. Faham tak? Kita tak boleh meletakkan kesalahan itu kepada orang lain. Hari ni Ustaz, saya nak jadi jahat lah. Saya tak naklah buat baik. Sebab apa? Suami saya dera saya macam ni. Saya tak naklah sebab saya kecewa dengan orang tu. Tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang dipertanggungjawabkan dengan apa yang berlaku kepada kita. Sampai bila nak nyalahkan orang? Faham? Tak berjaya hari ni nak salahkan mak ayah. Sebab tak hantar kita tuition dulu. Yang tak berjaya itu sebab kau sendiri. Bukan orang lain. Faham tak tuan-tuan? Semua orang boleh je. Walaupun mak dia tak hantar dia tuition, dia boleh berjaya. Mak ayah dia tak hantar dia pergi belajar pun boleh dia berjaya tuan-tuan. Kita hari ini terlalu meletakkan kesalahan itu kepada orang lain. Sebab itu dekat akhirat besok, Allah dah tahu dah, engkau ni suka sangatlah menyalahkan orang, aku kunci mulut engkau, wa tukallimuna aydihim, yang berkata-kata ketika itu adalah tangan dan juga kaki mereka. Faham? Kaki kita yang akan menjawab, tangan kita yang akan menjawab tuan-tuan. Dia yang akan mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tuan aku yang buat jahat, ya kaki tuan aku yang pergi ke tempat yang tak elok. Kerana dia tahu kalau mulut dia tidak akan mengaku akan kesalahannya. Faham? Ya, jadi hari ini tuan-tuan kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jasad kita ini adalah jasad yang akan backup kita dekat akhirat.